Pada usia 63 tahun, Fauziah Ahmad Daud akhirnya membuka satu kebenaran yang tidak datang seperti sensasi, tetapi seperti bisikan yang disimpan terlalu lama. Di sebalik wajah tenang dan nama besar yang selalu dilihat kuat, ada satu bahagian hidup yang rupanya tidak pernah benar-benar selesai. Dan mungkin persoalan paling sunyi bukan siapa yang pernah datang, tetapi siapa yang tetap tinggal ketika cahaya pentas mulai redup. Apa yang mengejutkan tentang Fauziah Ahmad Daud pada usia 63 tahun ini sebenarnya bukan kerana beliau tiba-tiba mahu mengumumkan cinta baru. Malah, pada 2022, Ogi sendiri pernah menjelaskan bahawa orang ramai tersalah faham seolah-olah beliau mahu berkahwin lagi, sedangkan yang dimaksudkannya ketika itu hanyalah sebuah tawaran pementasan. Jadi, pengakuan yang lebih besar di sini bukanlah tentang sebuah majlis, bukan juga tentang cincin atau nama seseorang yang akhirnya disebut di depan khalayak. Yang lebih besar daripada itu ialah pengakuan bahawa dalam hidup seorang wanita yang kelihatan tegas dari luar ada luka lama yang tidak pernah benar-benar menjadi kecil. Dan mungkin di situlah kita harus mula melihat Ogi dengan cara yang sedikit berbeza, bukan sekadar sebagai wajah yang pernah dibesarkan oleh layar dan pentas, tetapi sebagai seorang anak kepada dua nama besar seni tanah air, Ahmad Daud dan Saadiah, yang sejak awal sudah hidup di bawah cahaya yang kuat. Dalam keluarga seperti itu, orang tidak hanya mewarisi bakat, kadang-kadang mereka juga mewarisi beban untuk sentiasa kelihatan kukuh, sentiasa kelihatan layak, sentiasa kelihatan seperti tahu ke mana hidup sedang dibawa. Fauziah lahir pada 10 Oktober 1962, membesar dalam dunia yang sudah mengenalnya lebih awal sebelum sempat dia mengenal dirinya sendiri. Kerana itu, apabila kita bercakap tentang cinta dalam hidup Ogi, kita tidak boleh melihatnya sebagai kisah manis yang berdiri sendiri. Cinta bagi orang seperti beliau tidak pernah datang ke ruang kosong. Ia datang ke dalam hidup yang sudah penuh dengan nama keluarga, harapan masyarakat dan ukuran-ukuran halus yang tidak selalu disebut dengan terang. Barangkali sebab itulah apabila beliau akhirnya membuka sedikit demi sedikit kisah lama itu yang terasa bukan sensasi, tetapi keletihan batin seseorang yang pernah mencintai dengan serius. Dalam satu wawancara, Ogi mengakui beliau pernah benar-benar kecewa apabila sebuah hubungan tidak menjadi. Bukan kecewa yang ringan, bukan jenis kecewa yang boleh dihabiskan dengan satu malam menangis lalu selesai. Beliau berkata dirinya membawa diri ke London selepas putus cinta. Bayangkan, seketika gambar itu, seorang wanita yang dikenali ramai, yang di layar tampak terkawal, tiba-tiba memilih jarak sejauh itu hanya untuk menyelamatkan dirinya daripada bunyi yang terlalu bising di dalam dada. Itu bukan tindakan orang yang bermain-main dengan perasaan. Itu tindakan orang yang tahu bahawa ada sesuatu yang pecah dan jika dia terus tinggal di tempat yang sama, dia akan mendengar bunyi retaknya setiap hari. Tetapi yang lebih berat bukan sekadar perpisahan itu sendiri. Ogi mendedahkan bahawa selepas hubungan tersebut berakhir, beliau pernah digam daripada menerima tawaran berlakon selama 4 tahun. 4 tahun. Bagi orang biasa, mungkin itu hanya angka. Tetapi bagi seorang seniman, 4 tahun boleh bererti hilang ritma, hilang peluang, hilang tempat untuk bernafas. Lebih menggetarkan, beliau juga menyebut tentang ugutan bunuh dan ancaman ditembak yang diterimanya ketika itu. Ada satu garis yang sangat jelas dalam pengakuan itu, bahawa cinta kadang-kadang bukan gagal kerana dua hati tidak cukup ikhlas, tetapi kerana dunia di sekelilingnya terlalu keras untuk memberi ruang. Dan di tengah kisah itu, ada satu detail kecil yang justru membuat semuanya terasa lebih manusiawi. Ogi pernah berkata beliau jatuh hati kepada lelaki itu bukan kerana nama atau kedudukan, tetapi kerana sifat rendah dirinya
dan caranya menghormati ibu bapanya. Itu penting kerana dalam satu ayat itu, kita boleh melihat jenis wanita seperti apakah Ogi sebenarnya. Di saat banyak orang tertarik kepada gemerlap, beliau justeru tersentuh pada adab. Di saat ramai melihat status, beliau melihat cara seorang lelaki tunduk hormat kepada orang tua. Namun ibunya pernah mengingatkan, dia enggang, kita ini pipit. Kata-kata itu halus tetapi berat. Ia bukan sekadar nasihat seorang ibu. Ia seperti garis halimunan yang memisahkan cinta dengan restu, keinginan dengan kenyataan, hati dengan nasib. Di sinilah bahagian paling sunyi dalam cerita ini mula terasa. Kerana Ogi tidak bercerita seperti orang yang mahu menyalahkan sesiapa. Beliau tidak menghias kisah itu menjadi tragedi agung. Beliau hanya menyebut sesuatu yang jauh lebih sukar. Maruahnya sebagai wanita lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang tidak ditakdirkan untuk sampai ke pelamin. Ada ketegasan yang dingin dalam pendirian itu, tetapi di bawahnya ada harga yang mahal. Tidak semua orang mampu memilih maruah ketika hati masih mahu tinggal. Tidak semua orang mampu berjalan pergi tanpa cuba memenangi sesuatu yang sudah jelas sedang menjauh. Namun, barangkali di situlah sifat mengejutkan yang sebenar itu berada, bukan pada siapa yang dicintai Ogi, tetapi pada cara beliau melepaskannya. Lalu hidup bergerak. Fauziah berkahwin dengan pelakon Eman Manan pada 23 Disember 1990 dan rumah tangga itu bertahan selama 13 tahun sebelum mereka bercerai pada 2 Julai 2003. Selepas perpisahan itu, beliau mengambil Nur Aminah Aisyah sebagai anak angkat. Di sini, nada hidupnya seperti berubah perlahan-lahan. Daripada seorang wanita yang pernah dilihat melalui kerangka cinta menjadi seorang ibu yang mula meletakkan pusat graviti hidupnya di tempat lain. Hari-hari yang dahulu mungkin dipenuhi dengan tepukan, kamera dan tuntutan kerja, kini ada satu bentuk kasih yang lebih senyap tetapi lebih nyata. Seorang anak yang perlu dibesarkan, dijaga dan dituntun. Menariknya, Ogi pernah meluahkan rasa syukur kerana anak perempuannya itu tidak meminati dunia glamour, lebih suka membaca dan belajar, malah tidak mempunyai media sosial. Beliau juga menyebut bahawa anaknya jump kelas 2 tahun, satu detail kecil yang sangat membumi. Di sini, kita melihat sisi lain Ogi yang jarang dijadikan tajuk besar. Seorang wanita yang mungkin sudah terlalu mengenal terang padam dunia hiburan, lalu diam-diam berasa lega apabila anaknya memilih jalan yang lebih tenang. Ada keindahan yang sukar dijelaskan pada rasa syukur seperti itu. Seolah-olah setelah sekian lama hidup di bawah cahaya yang menyilaukan, beliau akhirnya tahu bahawa tidak semua yang bersinar perlu dikejar. Jadi, bila orang bertanya apakah kebenaran mengejutkan yang akhirnya diakui Fauziah Ahmad Daud, mungkin jawapannya bukan sebuah nama, bukan juga kisah cinta baru yang datang di hujung usia. Mungkin kebenaran itu jauh lebih dewasa. Bahawa cinta boleh meninggalkan parut, restu boleh menentukan arah hidup. Maruah kadang-kadang lebih mahal daripada bahagia sesaat, dan selepas semuanya berlalu, yang benar-benar menyelamatkan seseorang bukan selalu pasangan yang kekal tinggal, tetapi nilai yang masih dipegangnya ketika semua yang lain sudah lepas dari tangan. Namun itu baru separuh daripada cerita. Kerana masih ada satu lapisan yang belum benar-benar kita buka. Bagaimana seorang wanita yang pernah kehilangan begitu banyak tetap mampu berdiri dengan suara yang tidak pecah, dan apa sebenarnya yang masih beliau simpan di bahagian hidup yang tidak selalu terlihat orang. Sesudah melalui cinta yang tidak direstui, perkahwinan yang berakhir, dan tahun-tahun yang mengajarnya tentang harga sebuah maruah, Fauziah Ahmad Daud seperti sampai ke satu tahap hidup yang lebih senyap, bukan kerana hidupnya menjadi kosong, tetapi kerana beliau mula memilih apa yang patut disimpan rapat dan apa
yang tidak lagi perlu dijelaskan kepada sesiapa. Sebab itu, apabila beliau menolak salah faham orang ramai tentang isu nak bernikah lagi, jawapannya terasa sangat Ogi. Tenang, tidak melayan drama dan tidak mahu membiarkan hidup peribadi dijadikan bahan tekaan murah. Di titik ini, yang makin jelas ialah satu perubahan halus dalam cara beliau memandang kebahagiaan. Dulu, mungkin cinta dilihat sebagai sesuatu yang perlu diperjuangkan, dipertahankan atau sekurang-kurangnya ditunggu sampai ia menemukan bentuknya. Tetapi, selepas terlalu banyak yang pecah di tangan, seseorang biasanya belajar bahawa tidak semua kekosongan harus segera diisi. Ada kekosongan yang justru mengajar manusia membezakan antara sunyi dan damai. Barangkali sebab itu, peranan sebagai ibu menjadi jauh lebih penting daripada sekadar latar belakang hidup. Selepas mengambil Nur Aminah Aisyah sebagai anak angkat, Ogi tidak sekadar memiliki seorang anak dalam erti sosial. Beliau seperti menemukan pusat emosi yang baru dan menariknya, beliau pernah meluahkan rasa syukur kerana anaknya tidak tertarik kepada dunia glamour. Lebih suka membaca, belajar, malah tidak aktif di media sosial. Bagi orang lain, itu mungkin cuma detail kecil. Tetapi bagi seorang wanita yang sepanjang hidupnya dibesarkan dalam perhatian umum, itu seperti sebuah kelegaan yang sangat peribadi, bahawa tidak semua yang disayanginya harus dibawa masuk ke tengah sorotan. Di sinilah cerita ini menjadi lebih matang daripada sekadar kisah siapa pasangan hidupnya. Kerana semakin lama, yang membentuk seseorang bukan hanya orang yang pernah dicintai, tetapi juga orang yang akhirnya dijaga. Bukan hanya siapa yang membuat jantung berdebar, tetapi siapa yang membuat seseorang pulang lebih awal, bercakap lebih lembut dan memikirkan masa depan dengan cara yang lebih bertanggungjawab. Dalam hidup Ogi, cahaya pentas mungkin membesarkan namanya, tetapi rumah yang sunyi itulah yang barangkali mengajar beliau erti sebenar bertahan. Dan mungkin itu juga yang membuat pengakuannya terasa berat. Kerana pada usia begini, orang tidak lagi bercakap tentang cinta seperti anak muda bercakap tentang kemungkinan. Mereka bercakap tentang cinta sebagai sesuatu yang sudah diuji oleh masa, hilang, kembali dalam bentuk lain, atau tinggal hanya sebagai bekas yang tidak menyakitkan setiap hari, tetapi tidak pernah benar-benar lenyap. Ogi seolah-olah sedang berkata kepada kita, tanpa perlu berkata terlalu banyak, bahawa hidup tidak selalu memberi seorang wanita kisah yang sempurna. Kadang-kadang, hidup hanya memberi cukup kekuatan untuk terus berjalan dengan hati yang masih ada bekasnya. Tetapi, ada satu perkara yang membuat semuanya menjadi lebih menyentuh. Selepas semua itu, beliau tetap tidak terdengar pahit, tidak meledak, tidak menjadikan luka lama sebagai identiti kekal. Dan di situlah mungkin kita mula faham yang tinggal paling lama dalam hidup seseorang bukan semestinya pasangan, tetapi cara dia memilih untuk tidak hancur selepas ditinggalkan. Namun masih ada satu lapisan terakhir yang belum kita sentuh, kerana kadang-kadang perkara yang paling menggetarkan bukan kisah cintanya, tetapi apa yang usia, masa dan kesunyian akhirnya ajarkan kepada seorang wanita yang pernah hidup begitu dekat dengan cahaya. Akhirnya, kebenaran mengejutkan tentang Fauziah Ahmad Daud bukanlah tentang satu nama yang baru muncul, tetapi tentang betapa dalamnya seseorang boleh mencintai, terluka, lalu tetap memilih maruah, keluarga dan ketenangan. Di usia 63, yang paling menyentuh bukan siapa yang pernah hadir, tetapi siapa yang masih memberi makna selepas segalanya reda. Pada anda, dalam hidup ini, cinta yang paling kuat itu datang daripada orang yang tinggal, atau daripada keberanian untuk tetap utuh walau tidak lagi ditemani.